Dalam video Minecraft kali ni, aku akan cuba untuk survive selama 100 hari di dalam Minecraft tanpa menggunakan sebarang peralatan. Ya, ini bermaksud aku tidak boleh menggunakan kapak, tukui, penyodok, flint and steel, apa-apa jenis peralatan yang ada di dalam Minecraft. Kiranya andai kata aku lapar, aku perlu buat kambing menggunakan tangan. Ataupun aku harap kambing tu tiba-tiba gone. Jadi untuk mulakan perjalanan kita, kita perlu mencari kayu. Okey, kita dah dapat kayu. Jadi jom buat crafting table. Ada daging lah. Kita kena buat crafting table. Kemudian macam biasa kita kena buat tukut. Betul juga, aku tak boleh guna. Jadi macam mana aku nak dapatkan batu? Tak apa, kita akan cuba cara lain yang hisap. Tak semestinya kena mining untuk dapatkan batu, betul tak? Apa gunanya Minecraft adakan makhluk warna hijau yang suka meletup? Betul tak? Jadi, let's go. Kita tunggu malam, kita tunggu binatang hijau tu untuk spawn. Jadi, sementara nak tunggu malam, apa yang aku boleh buat?